Hafiz yang memulakan saingan di petak utama nyata terlalu sukar digugat apabila memimpin perlumbaan sejak awal. Pelumba berusia 31 tahun itu menamatkan perlumbaan dalam masa 29 minit 32.797 saat berkelebihan 4.026 saat di hadapan pencabar terdekat. Tempat kedua diraih pelumba Jepun Keto Abe yang menunggang jentera Honda, manakala rakan sepasukan Hafiz Andi Farid Izdihar melengkapkan podium di tempat ketiga. Hafiz yang ditemui selepas perlumbaan berkata kemenangan di Lakar memberi makna tersendiri apabila mendedahkan beliau tidak berada pada kondisi terbaik sebelum perlumbaan berlangsung. Cuaca walaupun tak berapa panas tapi mungkin heat tu membuatkan saya lose all the water in the body and saya tak ada energy pada hari ini. Tapi race saya cuba makan, paksa makan dan gunakan apa experience yang saya ada. Perlumbaan dua di Sepang akan berlangsung pada Ahad yang menyaksikan Hafiz turut menanam misi untuk mengekalkan rentak cemerlang.